Assalamualaikum. Tersalah. Tiba-tiba Assalamualaikum. Macam lari pula tadi. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Okey, berita terkini JKR hari ini hari Khamis tanggal 9 Oktober 2025 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 41 mata memandang. Alhamdulillah, seperti biasa live JKR bersiaran langsung di live Presiden JKR kita iaitu Abah Haji, yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International iaitu Tuan Dafi. Hari ini kita masih lagi dengan pengajian Al-Quran iaitu masih lagi daripada surah Al-Ma'idah. Dan hari ini ayat 105 hingga 110 dan bacaannya dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz MYU Legend, Menteri Agama JKR dan juga Ustaz Haji. Pada pagi ini ayat Quran dibacakan oleh Fira Zafira ayat 105, Siti Eko Arisandi ayat 106, Siti Sadiah ayat 107, Nur Hayati ayat 108, Ati ayat 108 dan 109, Siti Sharifah ayat 110. Alhamdulillah. Dan daripada Ustaz Haji, Alhamdulillah, apa-apa yang diminta wasilah di dalam kehidupan semoga dimakbulkan. Amin. Dan tentang bacaan Al-Quran, persiapkan diri tentang nafas, tempat-tempat mahu berhenti jika nafas tidak cukup, jangan terputus makna ayat. Perhatikan dan buat latihan tentang bunyi huruf ra tebal, huruf qa, huruf bertasydid, dan bunyi bacaan jangan sampai terdengar sama di hidung. Dia baca, maksudnya baca tu terdengar di hidung, dan di mulut teknik suara naik dan ada tekanan sebutan huruf. Bacaan dan pengucapan jelas sebutan huruf dan jangan baca secara tergesa-gesa. Daripada Ustaz MYU Legend, jika sudah faham, praktikkan sebutan, memahami ayat dan maksud kandungan ayat. Dan seperti pesanan Presiden JKR kita iaitu Abah Haji, ingatlah tentang sedekah ataupun infak. Istiqomahlah walaupun sebanyak RM1 sehari. Sedekah jangan tunggu kaya, dan kaya jangan takut miskin bila hendak bersedekah. Tingkatkanlah kualiti ataupun kualitas pemahaman dalam bersedekah. Dan daripada surah Al-Ma'idah ayat 108, terjemahannya, ingatlah pada hari kiamat Allah akan menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan dakwah? Rasul-rasul itu menjawab, tiada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu, sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan segala perkara yang ghaib. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 109 dan 110 menerangkan bahawa mengenai Rasul-Rasul, mengenai risalah pertanggungjawaban terhadap umat ataupun kaum. Kita hingga kini masih mendengar ataupun mengetahui kisah para anbiya untuk menguatkan diri kita. Pemahaman tentang Palestin, ujian kehidupan yang berat buat mereka. Penguat kita merasa ujian kehidupan kita tidak sehebat ujian kesakitan yang pernah dialami iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika Nabi Ayub berdoa ketika sakit tidak dapat beribadah, ya Allah, penyakit ini menyusahkan saya, engkaulah yang maha mengasihi dan maha penyayang. Jika takdir buruk yang menimpa kita, janganlah kita salahkan orang lain, bersedialah perbaiki diri dan kehidupan kita. Itu daripada Ustaz MYU pada pagi ini. Dan doa penutup live dibacakan oleh Ustaz MYU Legend pada pagi tadi mengakhiri live. Alhamdulillah. Dan di sini saya war-warkan yang mana agihan 2 ton beras JKR dilangsungkan di Sulawesi, manakala 1 ton pada hari ini dan juga esok 1 ton berserta dengan 12,000 biji telur juga akan diagihkan di sana. Dan dengan ini infak beras JKR telah mencapai 103 ton. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. InsyaAllah kita dah patutnya kita punya matlamat Presiden kita 100 tan. Alhamdulillah mencapai 103 tan pada esok, dan juga banyak 12,000 biji telur juga diagihkan besok di sana. Masya Allah, semoga dipermudahkan dan semoga semuanya lancar. Dan saya bacakan juga infak zakat minggu keempat daripada tarikh 29 hari bulan 9 2025 hinggalah 5 hari bulan 10 2025 telah diberikan kepada tim merah iaitu tim Indonesia, iaitu diberikan kepada Mariam
sebanyak dalam ringgit Malaysianya RM305.95. Kita pun tahu yang Mariam baru menjalani pembedahan di kepala. InsyaAllah kita doakan semoga beliau kembali sembuh recover seperti sedia kala, insyaAllah, amin. Dan info jemaah umrah JKR, pada hari ini mereka berulang alik ke Masjidil Haram menunaikan solat berjemaah, dan pada sebelah petang akan diadakan aktiviti mengagihkan makanan pada jemaah sekitar masjid. Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada hari ini. Seterusnya saya bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari ini Khamis, tarikhnya 9 Oktober 2025. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia, kita ada Abang Ai, Cik Bunga, Kak Nah, Jun, D, Kak Ayam Masuri, Ju Mustafa, Bronesh, Nurus Niza, Saidina, Aisyah, Firdaus, Umi Kalsum, Bonda Kama, Hamizah, Rusdi, Kak Farida Aziz, Kak Fazila, Ayuni, Nur Azian, Kak Yati Ninja, Kak Jamaliah, Kak Halijah, Fira dan juga Kak Nani Tohar. Total infak untuk tim Malaysia pada hari ini ataupun tim hijau sebanyak RM39 dan top infaknya adalah Kak Nani RM RM10. Alhamdulillah. Nama-nama tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Nur Jannah, Sheila Ashifa, Nur Hayati, Ustaz Dol, Aminah Maya, Miftah Yulianti, Icha Sri Mulani, Nur Absinar, Kantim Paul, Mariam, Ustazah Jid, Ustaz MYU, Ramahliah, Leo, Ayam Mekah, Ustaz Mosh Maulana, Uni Dini, Alma, Kang Abdul, Ainun, Eti Herawati, Siti Sharifah, Sabri, Nanuk dan suami Nanuk. Total infak untuk hari ini untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM89,000 dan top infaknya Ustaz MYU, Ustazah Jid, Eti Herawati dan Ustaz Dul masing-masingnya sebanyak RM5,000. Alhamdulillah. Dan untuk nama-nama untuk tim putih ataupun tim Singapura, kita ada Syaz, dan total infak untuk tim putih atau tim Singapura $2 dan top infaknya adalah Syaz sebanyak $2. Alhamdulillah. Kiraan infak setiap hari infak umrah beras JKR pada hari yang terkini iaitu semalam Rabu 8 Oktober 2025 untuk tim hijau ataupun Malaysia sebanyak RM54, untuk tim merah ataupun tim Indonesia RM22.86, tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM52.03 dan totalnya sebanyak RM128.89, menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM8,760.72. Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah berita ataupun liputan aktiviti JKR yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Ayang Masuri untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kata-kata mutiara untuk hari ini: garam tidak pernah nakal tetapi selalu kena cubit. Cili tak pernah bising tetapi selalu kena tumbuk. Gula hanya diam sahaja tapi dia selalu kena kacau dan aduk. Begitulah hidup. Begitulah hidup. Kadang-kadang kita tidak buat salah pun ada orang yang tidak suka dengan kita. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.